puasa, dah banyak kali dah operate kan. Tapi dia memanglah doktor pun cakap dia stay keluar kan. Kalau kita buat kerja berat-berat kan. Tapi pakai tu maknanya Nani bagi bulan 5. Tak sampai sebulan, lebih kurang sebulan 13 hari tu. Alhamdulillah. Ingat kan dia buku ke apa tu dia kecil. Pakai apa? Alura pants. Tapi nanti pakai lelaki. Ah. Sebab apa? Lutut. Tak apa, nanti tak pergi apa. masjid kan, Dia bawah boleh kan, pakai. naikkan ni, naikkan lutut, masukkan dalam kain telekung, takut orang nampak kan. Tapi pakai tu memang boleh bersila dah. Tapi yang betul-betul nampak kun fayakun Allah kata puasih nanti. Puasih. Memang dia kecut. Dalam berapa lama yang kecut tu? Lebih kurang dalam 1 bulan nak ke 2 bulan jugalah macam tu. Tapi bermula sikit, tapi bila buang air tu kan turun tak ada. Dia tak ngangkut. Dia tak ada. Satu lagi angkat pakai pants tu dulu 4 kali tau satu malam. Bangun kencing. Kali 1 kali. Tak pakai bosa-bosa. Tak pakai bosa. Alhamdulillah loh. Izin Allah. Tapi pertama sekali kita yakin kita letakkan benda-benda tu sama ada obat atau pemakaian kita lillahi ta'ala Allah dulu. InsyaAllah. Betul. InsyaAllah. Allah kata kau usaha, insyaAllah. Hari ni mungkin tidak, besok lusa benda baik. Macam awak orang meniaga pun macam tu, tolong, niat tolong, insyaAllah. Ada pahala, mengalir pahala. Duit insyaAllah Allah dah bagi dah rezeki kat kita. Kau usaha je dia kata. Tapi kalau janji Allah tu pasti.